Selamat sejahtera, terima kasih kerana klik video ini. Sila pertimbangkan, like, komen dan subscribe. Channel ini memaparkan berita viral, terkini dan terpanas artis dalam dan luar negara. Okey, sikit daripada Bella. Ada apa ni yang lama dah Bella nak cakap, sebab ada yang mempertikaikan tentang Bella punya fizikal. Okay? Enggan layan kecaman, ini jawapan Bella Astila yang ramai tunggu. Kepada yang kecam ni, yang sampai sanggup edit gambar yang tak baik, and then keluarkan gambar lama ibu saya yang tak pakai tudung. Cakap jangan layan mereka. Okey, I tak layan, tapi I nak bagi tahu je. Sebenarnya Okay guys, cerita Bella Astila ni memang tak pernah habis. Tiap minggu mesti ada je netizen nak komen pasal hidup peribadi dia. Tapi terbaru ni Bella dapat keputusan besar. Dia cakap dia enggan layan dah semua kecaman tu. Bella cakap terus terang dia nak letak 100% fokus dia pada anak-anak dia dan juga kerjaya seni. Dia sedar kalau layan satu-satu komen sampai bila pun tak habis, hidup dia yang rugi. Dan jujur cakap, Sifu rasa ini langkah paling bijak. Sebab bila kita asyik baca komen negatif, emosi kita, kerja kita semua terganggu. Ramai juga netizen sokong Bella. Diorang kata, dah betul tu Bella, buat duit dan jaga anak dulu. Hater biar je. Ni bukan kali pertama Bella kena kecam, tapi kali ni nampak Bella lagi tenang dan lebih matang handle benda ni. Apa pendapat korang kalau jadi Bella? Korang akan jawab balik atau diam macam Bella? Komen bawah. Jangan lupa subscribe channel Mami untuk update artis panas setiap hari.